Siapa tu weh? Ingat lah. Kiko duduk bawah. Cepat. Ni. Marahnya. Kiko. Weh, tu siapa? Ayolah. Tu siapa? Sebab ramai sangat guna Netflix. Kucing airline. Lila tengah buat apa? Makan lah? Makan and FaceTime. Tapi Lila nak tengok dulu. Berapa ratus? 5. Duduklah. Bawa Kiko. Marah. Sini, duduk. Kau ni terjatuh je kau. Dia berak. Mana dia berak? Tak ada lah. Duduk atas kipas. Cookie, come. Come here. Kiko. Kiko, come. Hey, Kiko. Mana dia? Come. Atas dia. Come, fly. 1. Hey. Come. Bodoh lah kau lihat. Come, fly. Sini. Right. Sayang. Kiko. Nama dia Kiko. Cookie. Boleh, dia boleh nyanyi. Cookie. Nyanyi. Kiko nyanyi macam mana? Cookie. Jantan. Cookie. Kau ketil. Sayangnya. Kau gigit. Jangan. Dia tak ada kawan. Berapa harga dia? 500. Kalau travel box sekali tidak. What the fuck is this? Mana?
Dia tak berak tu. Tisu Tisu. Wipes mana wipes? Tu. Wipes ke mana? Oh. Sebelah habis tu. Siapa tu? Memang kepek lah Kiko ni. Sejak bila dia berak Orang kata kalau dia berak kat tuan dia, maksud dia sayang. Ni macam cincin, kau nak pakai tak? Dan Guys, hari ni kita review dia punya tai. Kuki. Suruh dia berak dalam mulut habis. Sakit lah Kiko. Kiko cakap nak paus. Kiko nak paus kan? Siapa nak bagi dia menyanyi, pause dulu. Korang kena bagi paus. Belum dia nyanyi. Sakit lah bubuk. Kau jangan nak gigit nanti aku. Burung dalam seluar ni, burung kecil. Putih mak kau lagi besar daripada burung kau. Hari mantap. Mantap. Mana? Adik je. Burung Habil besar tak? Siapa siap? Tak tahu. Kawan aku tu. Aduh. Burung aku kicau, beb. Burung aku kicau, beb. Kiko nak paus kan? Kuki. Kau buka je lagu Kuki tu. Apa nama sebenarnya lagu? Kuki bird song. K.O. Kuki bodoh. Ha? COOKIE. Burung punai tu burung. Kau mana ada burung Abel? Ni Cahaksen. Ni Charles. Lu jangan sampai aku naik Cepatlah bagi paus. Cakap nak paus. Sedang jaga burung ni. Senang je kan? Senang. Cumanya korang 24 jam kena melayan dia. Ada tak cookie techno? Okay, cuba kau stop. Sekejap lagi dia berterbang kat kau. Nanya Kuki? Kuki macam mana? Dia sejuk gila. Gigi badan dia. Ya, dia boleh suhu 24 dia sebenarnya. Dia boleh cakap apa? Cakap fuck you. Kuki. Tu Habel yang bunyi. Siapa tu? Umi nak kena remove daripada Sakit ni sayang. Cooking. Belah lah kau Habel. Cuma makan kepala dia. Burung tu boleh ujuk. Ni kau ketil kan? Boleh je. Tapi burung ni introvert sikit. Kika? Ya. Sejuk ke? Kika sejuk? Senyum. Ini sejuk. Gigil dia. Are you twin? Yes.
Kamu gigit situ. Suruh bunyi nyanyi lagu Cookie. Cookie. Sayang. Kau sejuk ke? Cuba letak tangan kau kat dia. Kau buat sampai dia berbunyi yang tu. Buat sampai dia berbunyi. Cepatlah. Sekejap. Bodoh lah. Buat Sekejap. Bagi siapa dia keluar kapak. Kepak. Dia takut bonya. Kan mami lah buat, bukan kakak. Sayang. Yang main ais tu pun saja-saja juga. Nanti dia tak apa. Dia tak busuk pun. Dia tak busuk pun. Tak ada wangi. Dia tak ada bau. Mereka kau ketik. Cookie. Gigit je. Tapi dia gigit tak rasa apa-apa. Makan apa je? Macam Acan ni makan. Ada memang makanan dia sendiri. Rambut dia pacak. Geli? Kenapa geli pula? Ada. Bagi dia makan. Dia ada snack dia sendiri. Dalila! Tak lari. Ada makanan yang tak habis ke? Maksudnya? Lila ada makan makanan tak habis ke? Weh. Ada makanan tak habis ke? Kau ada makan makanan tak habis ke? Kau lapar ke? Aku minta order makanan tadi. Tak nak aiskrim je. Sombong. Bodoh sombong. Ayam ada ketun. Makanan siapa? Elegri. Ambil burger Umi. Tak apalah, Umi dah makan belum? Ada nak makan chicken. Ada dalam peti ais. Peti ais tak nak lah. Kika. Cak. Ni. Tersekatkan rambut lah tu. Sikit je Umi makan tadi. Kenapa makan sikit je? Ya, tak bosan kau ada cantik macam Princess Snow White. Thanks B. I have chicken. Nak sedap-sedap. Thanks bagi I rose. Tolong je block fill dadu ni. Ambil disco ketil. Kiko? Tak balik ke? Dia tersekat kat rambut aku ni. Aku yang geli bodoh. Weh, tengok nak belakang. Kenapa? Kena Kena lagi? Kena ada tahi ke belakang rambut ni? Jangan letak dekat bagi tisu kau. Kakak. Kau dah pergi letak. Ya, adik. Weh, tersangkut dia joki. Tengok dia tersangkut. Hello. Sana Rian. Pergi. Di mana nampak? Oh, ya. Tapi lagi buat.
Yang lain bagilah paus. Terima kasih, Is. Tengok umur dik melekat, dik. Ya ke? Elok lah. Umi bising lah. Umi buka kuat-kuat. Tu kan. Eh? Eh? Dah. Kena on. Kita nak masukkan aku dalam dia punya live. Kau mute Umi ke? Aku mana ada mi. Sedapnya McFlurry. Tak nak. Sekejap lagi lah. Nah. Serunya. Umi simpan dah dulu. Mesti pakai tak ya? Sekejap lagi. Nah, tak. Tak ada. Aiskrim memanglah letak kat Tak ada atas. situ je. Tak sini lah. Ni air ni. Hai korang. Cawan ni mengalir Mahim. Ni ada QR tak? Kenapa? Bye. Yang tak pergi night walk dengan Cik Lan. Ada orang komen. Bagi pun dapat kuadik ke? Harap maklum tidak. Risau pengen terlangkup ke depan, tidak. Family datang, memang rumah family. Apa yang family datang? You dah tak ada buat slot ke? Sejak bila you pernah buat slot? Ni ayam goreng sendiri pun KFC. Nanti pergilah paranormal dengan Cik Lam mesti best. Tak nak lah. Aku buat paranormal. Paranormal sendiri. Boleh tak? Panorama. Lens coat Earl Grey dekat showcase. Paragliding. Ni abaikan komen negatif. Ada komen negatif ke? Jangan negatif. Baru nak cakap. Kau buka tak? Aku punya video tu tunjuk dekat dorang. Kau dah cut siap-siap kan? Yelah yang angkat. Babi. Apa ayat aku? Dan jangan terlalu negatif. Dan jangan terlalu negatif. Puki. Ayam goreng sendiri. Selamat pengantin baru. Thank you. Suara Ikmal ke tu? Siapa tu? Jangan terlalu negatif. Jangan terlalu negatif. Dah diam. Hakim ni siapa? Jom. Ikmal bukan. Siapa korang ni? Ni lens tak ada kat showcase. Ada. $118 apa tu? Bergetar telur I tengok you. Sebab aku potong telur kau buang. Asal marah-marah. Dia kata bergetar telur I tengok you. Jangan terlalu negatif. Mana ikon dia? Ibe. Mari kita aku babi. Hai, saya manager di sini.
Kat semua tu tak payah sebut tahu dah. Mesti orang. Tak faham. Ada kat bawah tu lah, Dik. Apa? Kuki, tu kucing Dah ambil lah. tiger. Dah ambil dah? Dah. Sejak bila tadi ada dalam bilik adik? Tadi dekat story. Tu brand apa ni lah? Magister kot tak silap. Tak ingat Magister rasanya. Asal aku dah mute si naik Siapa lah? Dia naik kejap tu. Nampak pula. Tu kimak ah. Ya. Kima. Kimak. Besar betul ini. Tak kuat. Tengok. Tengok. Dah ada blok dah tak ada. Apa pula? That's why. That's why. Tak makan lagi. Wah, dia orang suruh blok putu piring tu, suruh blok dia. Blok dia. Betul ke? Betul-betul blok ke? Ha, blok ke? Blok dia. Dia nak sangat blok. Ha, gila dah blok. Ni perut ayam. Pandai kemut tak? Kemut tu apa? Kasi aku rasa kemut makan. Cookie. Macam sedap triangles. Jokes. Masih lapar. Sekejap korang tunggu sekejap. Ni habis makan. Mak kau dah leput dalam kubur ke? Bodoh ah. Sekejap. Bell you there? Yes. Rasanya bukan ni bukan. Ni ruang yang muka cat saya, please. Lagi lah tak nampak makan aku. Oh? Aku kena ni ke babi? Bra Victoria's Secret dah dapat dah.
Suamu tu apa? Suami ke tu? Di sana kami asal. Kalau kau datang sini tak boleh balik dah tau. Aku kat tempat tidur. Tak ada semut dah. Semut tu saya. Kena balik, faham? Kau dah interview ke? Kenapa kena tunggu Khamis kalau boleh now? Beli kat mana? Sekejap. Okey, sekejap. Aku tak nak makan tu. Bukan resto makan Oreo. Buat sendiri. Tadi makan ayam goreng sendiri, makan Oreo, buat sendiri. Apa mau kau mute? Nak buat roti pecah-pecah dengan telur nanti. Roti pecah-pecah dengan telur. Ha? Tak faham? Kau dengar tak aku beritahu kau? Enggak. Ini lah. Roti pecah-pecah dengan telur. Telur pecah-pecah dengan roti. Tu kau maksud kau? Ya. Kau mi aku tak naik tak? Kau mi apa? Naik lah. Kau mi apa? Tak balik. Kenapa? Yang apa ni? Pak udah meninggal tu ke? Oh, lain siapa? 3 kali ni jap. Hadiah dari boyfriend. Banyak sangat lah. Mana satu? Tak terkira. Sekejap kita cari. Alhamdulillah. Sekejap lah. Tak ada lah. Oh my god, babe. Nampak muka aku ke weh? Mata aku tengah juling ke? Tak ada lah. Oh, okay. Mananya? Tak ada pun. Oh,
Faham? Okay. Quote Allegory. Ni. Review yang paling berharga mestilah Dior. Ni apa kat bag tu? Kat bag ni orang tanya lens. Okay, tanya lagi. Nak tahu pasal apa lagi? Kening. Warna light brown ni daripada mana? Waterline warna putih beli kat mana? Bulu mata tak nak tanya. Tanya lagi semua. Tanya je semua. Sementara masih primer, saya tak pakai primer. Saya pakai magic cream. Lip matte kita pakai, nak kena tunjuk sekejap lagi kan dia ni. Lip matte yang pakai sekarang, kita pakai yang ini. Code Warm Lily. Wait, where is my bag? Bro, ni bag aku tu. Ni ya? Kau yang letak. Yes. Because Why your chicken so funny? Code Warm Lily. Lepas tu saya suka top kan dengan gloss, clear gloss. Lagi soalan please. Suplemen tak pakai. Dulu pernah minum suplemen kulit sahaja. Saya tunjuk nanti dia ni. Damak ni kenapa? Akak cuba bagi contoh. Okey, contoh. Sayang, ada transfer 5K dekat dalam bank you. Cuba tengok. Contoh. Itu contoh. Sayang, jom esok kita pergi makan Kiomo. Contoh. Itu contoh. Sayang, cuba nak QR jap. Boleh tak? I tiba-tiba rasa nak transfer you duit lah. Contoh. Apa lagi nak tanya soalan? Cepat. Ya, I rasa macam you baik sangat lah hari ni. Nak pergi paus boleh tak? Contoh. Babi kentut. Bawah mata pakai apa? Waterline. Kulit ni yang berminyak. What happen if you tak ada duit langsung? Boyfriend I ada. Spill orang yang kentut tu. Kebala banamu contoh-contoh. Relax lah. Thank you Ace. Bagi kita bunga. Bosan cuba bagi kereta api 3. Contoh. Biasa soalan apa? Warna pink. Nasi lemak. Saya tak suka nasi lemak. Tapi terima kasih. Cepatlah, apa lagi? Lens code apa? Allegory. Kita dah pin. Tolong beli sekarang. Lotion. Kita baru je guna. Kita review dekat sini lah. Sabar jap. Kita ambil. Apa nama dia? Sekejap Ni lotion yang pakai sekarang.
Okay.